Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adin Syairah binti Suhaini, GB 250157, membincangkan 4 perkara pedagogi yang terdapat dalam filem Three Idiots ini. 4 perkara tersebut ialah pendekatan, kaedah, strategi dan teknik. Jadi, mari kita lihat. Babak yang paling menarik untuk dirungkai dari perspektif pedagogi bagi saya adalah babak definisi mesin, terutamanya melalui watak catur Ramalingam. Jom kita lihat elemen akademik di sebaliknya. Anybody else? Yes? Sir, machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut, or a lever arranged to turn about a fulcrum, or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. God. Perfect. Please sit down. Thank you. Thank you. Dari video pendek tadi, ia menunjukkan babak di mana catur menggunakan pendekatan didaktik. Beliau hafal teori dulu, barulah tengok macam mana nak guna ilmu tu. Istimewanya pendekatan ini, fakta yang disampaikan sangat tepat. Namun, di sebaliknya, ia boleh menyekat kreativiti pelajar sebab terlalu terikat dengan formula. Dari segi strategi pula, ia dikategoriskan sebagai berpusatkan murid. Kita boleh lihat catur bangun dengan penuh yakin untuk menjawab soalan profesor. Dia sebenarnya sangat proaktif dan berdikari untuk menguasai maklumat. Kelebihan strategi ini dapat memupuk disiplin dan daya saing yang tinggi. Tetapi, kelemahannya ia boleh mewujudkan persaingan yang kurang sihat di dalam kelas. Melihat babak catur menjawab definisi apa itu mesin, beliau menggunakan kaedah penerangan yang menerangkan fakta dan teknikal secara lisan dengan sangat lancar. Kaedah ini dapat menyampaikan banyak maklumat dengan cepat, tetapi mewujudkan kombinasi sahala yang akan membuatkan pelajar menjadi pasif. Untuk menjawab definisi itu dengan lancar dan tepat mengikut buku teks, catur menggunakan teknik latih to be. Kita semua tahu, teknik ini memang power untuk kita ingat dengan cepat masa exam. Namun, teknik ini mempunyai kelemahan, iaitu ia cuma dekat sekejap sahaja. Sebab kita sekadar hafal tanpa faham maksud sebenar. Jadi, apa yang saya boleh rungkai di sini? Baik, gabungan pedagogi tradisional ini memang ada kelebihannya dalam melatih ketepatan fakta dan kepatuhan pada prosedur. Pelajar akan menjadi sangat pakar dalam mengikut acuan yang ditetapkan. Namun, kita perlu sedar kelemahan besarnya iaitu melahirkan pelajar yang tahu menghafal. Pendidikan sebenar bukan sekadar kehebatan menghafal fakta daripada buku teks. Ia adalah tentang melahirkan pelajar yang berfikir secara kreatif dalam realiti. Akhir kata, janganlah kita jadi seperti catur yang bijak di atas kertas tapi sesat dalam kefahaman. Mari kita belajar untuk faham, bukan sekadar untuk lulus. Semoga refleksi ini memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih.